9 Mac. Dia punya set sampai sahur. Agak lama je guys. Jawablah. Sebab aku tak suka ustaz. Lari pula. Biarkanlah. Tapi kita kena ambil iron dulu. Jom. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Lah, ustaz cakaplah assalamualaikum. Gini juga budak ni. Ustaz dah settlekan hantu tu ke? Dah. Dan dia lari. Kita kena kejar dia. Tak payah. Aku rasa kita dah selamat. Agaknya kenapa je nak kacau? Tak apalah. Dah. Jom kita beli makanan. Beli makanan? Macam sedap je. Saya dapat prank korang. Hahaha. Kita puasa. Wah, tak kelakarnya. Sangat-sangat tak kelakar. Dah lah. Jom kita pergi surau. Sampai surau. Mana diorang tu dia. Berbuka. Solat je diorang ni. Aduh, dah lah. Nanti besok kita akan mulakan rancangan. Biar diorang tahu apa itu kesusahan. Ha.